Sambut Ramadan penuh keberkatan di Festival Ramadan Putrajaya 2025 bertemakan Memori Ramadan, Aspirasi Syawal bermula 2 sehingga 30 Mac 2025 ini. FRP 25 menghimpunkan lebih 1,000 juada dari 900 peniaga dengan 5 komponen di Precinct 3, antaranya Laman Iftar, Laman Oasis, Bazar Ramadan, Anjung Syawal dan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin, sekaligus menjadikannya sebagai pusat sehenti untuk pengunjung membeli belah, beriadah dan beribadah. Selain komponen di Precinct 3, turut akan berlangsung Bazar Ramadan Precinct 11, Bazar Ramadan Precinct 14 dan Bazar Ramadan Mini di Taman Warisan Pertanian Precinct 16. Ketiga-tiganya berlangsung dari 2 hingga 30 Mac 2025 mulai jam 3 petang hingga 8 malam setiap hari. Perbadanan Putrajaya turut melancarkan Go Green Bazar Ramadan Putrajaya dalam usaha ke arah menyokong inisiatif Putrajaya sebagai bandar mampan dan bandar hijau karbon rendah. Jangan lupa untuk bawa beg atau bekas sendiri ke Bazar Ramadan dan elakkan pembaziran makanan. Beli apa yang perlu sahaja tahu. Jangan ketinggalan untuk berjumpa Pin Yang, pepengaruh yang tidak asing lagi yang akan bersiaran sepanjang Ramadan di FRP 25 dan selebriti tanah air seperti Datuk Seri Siti Nurhaliza, Datuk Jamal Abdillah, Nadira Zaini, Aina Abdul, Haziq Rosbi, Kai Bahar, Ara Johari, Amir Masdi dan Cik Pia dijangka turut membuat penampilan di FRP 25. Jom meriahkan Festival Ramadan Putrajaya 2025 bermula 2 hingga 30 Mac ini. Pusat sehenti untuk membeli belah, beriadah dan beribadah sambil meraihkan Memori Ramadan, Aspirasi Syawal.